Saya nak jemput Tan Sri Azam Baki datang pejabat minum teh. Supaya, hari ini saya nak umumkan. Di mana saya keluarkan arahan kepada JKT, cari TikToker dan juga mereka yang sebar berita palsu. Kementerian akan membuat laporan kepada MCMC di bawah Seksyen 233. Sekiranya disabit kesalahan, boleh dihukum penjara 5 tahun ataupun hukuman RM100,000. Dan Alamak, panasnya menteri kita. Inilah kisah kios yang power gila atas kertas. Menteri sendiri yang umum, harga satu unit kios semayan. Tiba-tiba, Menteri KPKT naik angin. Bukannya jawab persoalan rakyat, tetapi terus ugut nak lapor SKMM, polis, katanya rakyat sebar fitnah. Tanya pun salah ke sekarang? Bila jawapan tak ada, yang datang dulu selalunya ancaman dan label fitnah. Tapi jangan risau, kami akan terus tanya, terus selidik dan terus tuntut jawapan untuk rakyat, bukan untuk menteri minum teh. Jangan terburu-buru untuk melabel saya tim rakyat.